Korang tahu tak deadline untuk declaration borang PE bulan 3 ni tau. Kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis. Pada semua orang yang bekerja di luar sana, tak kisahlah kalau kau adalah director kepada syarikat ke, kau staff ke, apa ke kan. Kena ingat, bulan 3 ni adalah tarikh akhir untuk buat declaration borang BE. Apa itu borang BE? Borang BE ni adalah di mana kau declare income kau sebagai seorang pekerja yang kau tiada perniagaan. Okey, macam mana nak declare borang BE ni? Yang pertama sekali, apa yang kau kena ada adalah EA form. Kau kena request EA form daripada HR kalau tak ada. So, mana HR yang tak buat lagi tu, better korang buat. Korang boleh kena tau. Lepas tu, bila kau dah ada EA form ni tadi, kau buka aja dekat My Tax, kau lapor income kau seperti biasa. Kau tahu tak, rugi sangat kalau korang tak buat declaration borang BE ni. Sebab apa tau? Sebab kod-kod korang dah ditolak PCB. Kalau dah ditolak PCB, korang just perlu declare sahaja income korang. Amount cukai tu akan tolak dengan PCB, silap-silap korang tak perlu bayar. Ataupun yang paling best, silap-silap korang dapat refund balik daripada LHDN. Macam rugi tak rugi kalau tak declare. So kepada korang yang bekerja tu, jangan tak declare. Declare last bulan 3 ni. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa follow, like dan share. Terima kasih.